Duit kertas pertama kali diperkenalkan pada zaman dinasti Song di China lebih 1,000 tahun yang lalu. Ketika itu, sekitar abad ke-11 Masihi, China berkembang pesat dengan perdagangan. Para pedagang sering membawa jongkong logam seperti perak dan tembaga, tetapi ia mempunyai beberapa kelemahan. Berat, tinggi risiko dicuri dan susah untuk dikira. Kerajaan Song telah memperkenalkan satu inovasi, sekeping kertas yang mewakili nilai wang sebenar yang dipanggil jiaozi, duit kertas pertama dalam sejarah dunia. Walaupun ia hanya kertas, nilainya disandarkan kepada logam berharga yang disimpan oleh kerajaan. Ia mula digunakan secara rasmi di beberapa wilayah dan lama-kelamaan menjadi alat tukaran yang diterima umum. Dan untuk pengetahuan anda, ia telah digunakan lebih 600 tahun lebih awal daripada penggunaan wang kertas di Eropah. Tetapi sekarang berbeza. Wang kertas tidak lagi bersandarkan logam berharga seperti emas sejak tahun 1971. Dan dari sejarah ini kita belajar, duit kertas hanyalah alat, tetapi emas tetap memegang nilai sebenar sepanjang zaman. Selagi wang kertas dicipta, selagi itu nilai wang kertas akan jatuh dan ini menyebabkan inflasi. Walaupun begitu, anda masih perlukan wang untuk semua transaksi. Cuma duit yang anda tidak akan guna lebih dari masa 2 tahun boleh dibekukan dalam bentuk emas untuk memastikan simpanan anda tidak jatuh nilai. Semoga program saya memberikan anda manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.